2 abad 43 tahun bagi 9. Baiklah. 2 abad 43 tahun bagi 9. Kat sini paling kecil patutnya 9. Tapi 2 tak boleh. Maknanya ke sini. Ini tak boleh ada. Takkan ada jawapan abad. Ini jawapan tahun. Masalahnya sekarang, apa kita buat? Tukarkanlah tahun. Abad. Berapa tahun supaya namanya bertukar jadi 1 abad? So, jawapannya ialah 100. Jadi, ini 200 lah jadinya. So, 200 ditambahkan dengan 43. Jadi, ceritanya senangnya 243 bagi 9. Dah, sama juga terusnya. 100 patutnya 900 baru boleh. Ini 200 tak boleh. Teruskan dengan 24 dan CP 9. Dan CP 9 cari 24 orang. So jawapannya ialah 218. Tolakkan 63. 63 bagi 9 ada 27. Jadi jawapannya ialah 27 tahun. Boleh? Itu cara yang hafal sipir. Sampai tak hafal sipir, cikgu pun ada ajar juga kan. Cikgu pun ada ajar. 243 bagi dengan 9. Yang tak boleh 24. Ini memang tak ada. 24 tu ialah 10, 4. Dalam 10 ni ada tak 9? Ada. Akhirnya 1. Jadi dapat berapa nombor 9-nya? Ada 2. Bakinya berapa? 6 dengan 3. Jadi menjadi nombor sekarang kita nak carilah 63. So 63 ni ada berapa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 3. 9 ada tak? Ada. Baki 1. Jadi 9-nya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang bakinya ni boleh dapat 9 tak? Kita tulis tu. Sekejap. Buang. Okey dah. Tadi dah dapat 6 kan? Ni dah 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah 3, 9. Boleh dapat lagi 1, 9. Jadi jawapannya 27. Alhamdulillah.